Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Azad. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang fiqh ayat yang bertemakan pendidik dalam subjek I'adah Al-Quran 2, kod kursus HQF 3012. Fiqh ayat yang pertama dalam surah Al-A'raf, surah yang ketujuh pada ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maksudnya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Pada fiqh ayat surah Al-A'raf ayat 199. Yang pertama, guru perlulah mempunyai sifat pemaaf, iaitu pada perkataan khudhil afwa. Pendidik perlu sentiasa berlapang dada dan memaafkan kesilapan atau karenah para pelajar dalam proses menuntut ilmu. Okey, seterusnya pada fiqh ayat ini menyeru kebaikan pada perkataan kalimah wa'mur bil urfi yang membawa maksud menyampaikan ilmu dan mendidik masyarakat untuk melakukan perkara yang baik dan makruf. Okey, yang terakhir sekali, guru perlulah mempunyai sifat bijaksana menghadapi kejahilan pada perkataan wa'arid 'anil jahilin. Berhadapan dengan golongan yang belum berilmu dengan penuh kesabaran, bukannya dengan kemarahan atau melayan provokasi yang tidak berfaedah. Seterusnya, fiqh ayat yang berkaitan dengan pendidik pada surah Al-A'raf, iaitu surah yang ketujuh pada ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yu'khadh 'alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illal haqqa wa darasu ma fihi. Yang bermaksud, bukankah telah diambil perjanjian setia daripada mereka di dalam kitab Taurat bahawa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah melainkan yang benar, dan mereka pula telah mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Pada ayat ini, ia mempunyai perkaitan dengan pendidik. Yang pertama, kalimah wadarasu ma fi yang bermaksud dan mereka telah mempelajari ataupun mengkaji apa yang ada di dalamnya, menunjukkan bahawa seorang pendidik atau penyampai ilmu mestilah menyampaikan ilmu tersebut berdasarkan fakta dan kebenaran. Yang ini tidak boleh mereka-reka atau memutar-belitkan ilmu demi kepentingan peribadi. Seterusnya, seorang pendidik ataupun penyampaian ilmu perlulah melalui proses belajar, iaitu dirasah. Seorang tidak layak mendidik atau mengajar orang lain melainkan dia sendiri telah mengkaji, menekuni dan memahami subjek tersebut atau kitab tersebut dengan mendalam. Okey, yang seterusnya terdapat ayat yang lain di dalam Al-Quran yang mempunyai berkaitan dengan pendidik, iaitu pada surah Al-An'am, iaitu surah yang ke-6 ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijim minha. Maksudnya, dan adakah orang yang mati iaitu hatinya dengan kekufuran ataupun kejahilan, kemudian kami hidupkan dia iaitu dengan hidayah petunjuk, dan kami jadikan baginya cahaya iaitu iman ataupun ilmu yang menerangi jalannya dalam kalangan masyarakat, sama seperti orang yang berada di dalam gelap gelita yang tidak dapat keluar daripadanya. Ayat tersebut juga mempunyai perkaitannya dengan pendidik, iaitu secara metafora. Al-Isti'arah, ayat ini menggambarkan peranan besar pendidikan. Yang pertama, guru adalah memainkan peranan penting bagi menghidupkan potensi. Pelajar yang tidak tahu diibaratkan seperti mati dari sudut intelektual atau rohani. Dan pendidiklah yang menjadi asbab, iaitu perantara Allah, bagi menghidupkan mereka dengan ilmu. Yang seterusnya memberi cahaya, iaitu pada perkataan nuron. Tugas pendidik adalah memberi cahaya ilmu kepada pelajar supaya mereka boleh berjalan dan memberi manfaat di dalam masyarakat. Bukannya teraba-raba dalam kejahilan, iaitu kegelapan. Pada slide ini, kita akan membandingkan kalimah yang seerti. Pada perkataan Al-Jahilin pada surah Al-A'raf ayat 199, ianya bermaksud orang-orang yang tiada ilmu pengetahuan tentang agama.
Ia juga memberi perkataan seerti seperti as-sufaha, iaitu orang-orang yang bodoh atau kurang akal. Perbandingan kalimah yang seterusnya. Pada perkataan mithaq yang terdapat pada surah Al-A'raf ayat 169 memberi maksud iaitu perjanjian yang sangat kuat, teguh dan diikat dengan sumpah setia antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mempunyai perkataan seerti iaitu aqdun, tetapi ia juga mempunyai konsep yang berbeza. Aqdun memberi maksud iaitu ikatan atau kontrak perjanjian yang memutuskan sesuatu perkara seperti akad nikah atau kontrak jual beli. Sekian daripada saya pembentangan yang berkaitan dengan fiqh ayat bertemakan pendidik.